Elok bakal bypass saya ni exercise lebih. Kalau tidak, nanya kakak saya. Tak apalah. Saya, Dia senang kata... sikit kakak saya. Nanti saya orderkan Dunlop yang besar, bang. tak apa. Dia dah cukup dah. Nak selit lena kau tidur malam nanti. Ada yang motivasi jugalah malam ni. Amboi, Kak Di berseri nampak. Apa ceritanya? Alah, malu segalah cakap Sarah. Malu. Yelah, biasalah kita ni kan orang perempuan. Saya bukan. Kita dua. Kan, malulah awak je lah. Oh, saya cakap dia. Sampai malu macam ni, apa cerita? Memang malu dia sebenarnya. Saya pun sebenarnya pemalu juga. Cik, saya nak pantun malam ni. Pantun? Silakan. Black Dog Bone, kumpulan Headwind. Abang Tembun bila nak kahwin? Cerita lama, cerita John Wayne. Abang memang dah lama tak kahwin. Macam Kak Di pun sama dulu juga, kan? Pasal betul-betul dah tak boleh tahan lagi dah ni. Setujulah ni. Kenalah tu. Mana pengacara kita tadi? Apa ni? Dah lari ke mana? Baru nak minum. Tak ada. Terlanggar pula baru nak minum tadi. Kita ada macam-macam acara pada malam ini. Kalau tadi kita dah bergembira dengan Hairul Anwar, nampaknya kita dah merapatkan satu rahim antara kita. Ya, boleh. Inilah semangat jiran. Lepas tu kita anjurkan malam Pesta Raya yang dianjurkan oleh Kejiranan JHR, Jalan Hari Raya. Abang-abang sekalian, sekarang hajat-hajat abang-abang sekalian akan disampaikan. Kita ada yang cantik manis, yang mulik-mulik akan buat persembahan. Okay. Boys, are you ready? Oh, yeah, alright. Nanti dulu. Kak Di nak cakap. Apa dia? Kak Di tak ada ke nak menyanyi? Ada. Kak Di nanti bahagian akhir sekali, Kak Di. Bahagian akhir? Kak Di akan baca doa selamat. Sudahlah Kak Di-nya. Dilepas majlis perkahwinan, awak karaoke dengan saya. Boleh. Sini. Apa, Kak Di? Sana. Baik, kita persilakan yang cantik manis dengan lagunya Kurniaan di Hari Raya. Kita persilakan Ernie, Farah, Mahira, Aziza dan Alia. Okey, ambil tempat. Dah sedia? You go, girls. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Jemputlah makan ya. Jemput minum semua. Ya. Sucinya pagi yang melewati hari. Sayangnya terdengar suara azan bergema. Sinaran, cahaya tiada terhingga rasa. Itu kurniaan agungnya Maha Esa. Selamat berhari raya, ampun maaf dipinta. Betapa mesra ku rasa di hari yang mulia. Air mata rela ku serah segala kasih dan sayang berkekalan selamanya. Senyuman dan ketawa teman sanak saudara di hari raya bersama kita gembira. Selamat berhari raya, ampun maaf dipinta. Betapa mesra ku rasa di hari mulia. Selamat berhari raya, ampun maaf dipinta. Betapa mesra ku rasa di hari yang mulia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hai, kalau dah dia tergigit telingaku kan bagus. Hati, apa dia? Betul. Betul kan?
Baiklah, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Wah, malam ini kita dah pun gembira, dah nyanyi, dah joget. Kita ada satu pengumuman yang baik sekali. Manis muka you Ya. Baik, kita ada berita gembira. Saya ingin umumkan, dengar tadi khabar tadi bahawa Kemi nak masuk Minang Kak Di. Wah. Tahdia. Wah, nampak Kemi makan besar. Sebelum kita berteruskan, kita ada sebuah lagu khas untuk meraihkan Kemi dan juga Kak Di kita, boleh? Terima kasih. Makanya untuk menghiburkan anda berdua meraihkan majlis yang bakal berlangsung hari tunang dan juga rakan-rakan sekalian, saya telah mengundang istimewa dengan lagu rap hari raya lah. Ya. Dikir Rap Raya. Mesti gempak punya lah. Ui, bukan gempak lagi. Ini pakai terompak. Kita persilakan Syed Azmir, Izzat, Hairul Anwar dan jiran kita Bob. Baik, si Azmir, Hairul dan juga Izzat dan Bob ada berempat akan diiringi oleh kumpulan Dikir Keris. Silakan. Okay, boys, you go. Mana dikir barat kita ni? Kawan-kawan, apa yang ditunggu? Pagi cepat, hari dah tinggi. Nanti lambat, ketupat habis. Datang lewat ke kula-kula. Ini kami berhari raya. Bulan Syawal, bulan mulia. Marilah kita bergembira. Jangan kita boros belanja. Tengok bulan di Teluk Kemang. Ketupat bodol dan juga lemang. Poketku kosong. Risau nak balik ke kampung. Aduh, kesian. Ekspres rakyat meluncur laju. Oh, laju betul. Penuh sesak dengan muatan. Yang penting balik. Poket biarlah